offer. Jangan tunggu dia minta, sebab mereka takkan minta. Mereka kepenatan sangat, dan kitalah yang kena ada inisiatif untuk memulakan, untuk bertanya khabar sekurang-kurangnya. Jadi perawatan paliatif tu adalah penjagaan pesakit yang mempunyai peluang kesembuhan yang sangat minimum ataupun tiada langsung. Pesakit paliatif ni kadang-kadang rasa terpinggil sebab mereka di-treat differently daripada mereka sebelum ni. Selagi boleh kita support mereka, kalau doktor kan, dia tanya kalau boleh puasa ke, dia tengok keadaan pesakit tu waktu tu, dia sesuai ke tidak, membawa mudarat ke tidak kalau dia nak puasa. Jadi kalau kita di luar negara, kita ada pesakit paliatif mungkin kita kenal di Malaysia, tanyalah khabar. Apatah lagi pada waktu sekarang ni, mungkin lagi rindu dia dekat kita kan. Kalau kita kenal penjaga yang menjaga pesakit paliatif, kalau kita ada kemampuan untuk reliefkan dia, offer. Jangan tunggu dia minta, sebab mereka takkan minta. Mereka kepenatan sangat, dan kitalah yang kena ada inisiatif untuk memulakan, untuk bertanya khabar sekurang-kurangnya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya dekat UK sekarang ni, ataupun dekat luar negara lah in general, kecaknaan terhadap keperluan pesakit paliatif ni di dalam masyarakat yang non-Muslim majoriti tu dah makin meningkat. Ada rakan saya kongsikan tentang hospice yang beliau pernah bekerja dulu. Apakah projek podcast macam mana nak membantu pesakit Muslim paliatif di Sheffield lah contohnya. So menariklah awareness yang dah ada. Dekat Malaysia ni mungkin kita kena create more awareness supaya kita cakna orang di sekeliling kita yang mungkin perlukan bantuan, yang tak meminta bantuan tu. Jadi rasanya orang yang pernah mengenali ataupun orang yang ada kenalan ataupun family tu kok baru aware adanya servis paliatif ataupun khidmat hospice ni. Seperti mana kita cakna kepada isu umat Islam lain di seluruh dunia kan, kita kena cakna juga orang dekat sekeliling kita, jiran kita mungkin kan, ataupun sanak saudara kita, keluarga kita juga, insyaAllah. So offer lah dulu, jangan tunggu diorang minta, because they will probably never ask for help.